Hello? Ada tak? Suara hello? Hello? Dengar tak suara? Kalau dengar okey. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita main Jom Mati guys. Sebenarnya aku dah main lama dah. Cuma aku baru nak buat video sekarang. Tapi tak apa. Jom kita main. Kita main ni lah. Okay. Kuat lah. Channel ni tak ada perkataan carut je. Cool. Kalau ada, minta maaf ya. Game ni susah tau. Dia game ni kan, dia kena banyak fokus. Lagi-lagi level yang ujung. Kalau tak mati kau. Fail. Bukan mati tapi fail. Okay. Kita akan cuba cakap. Okay. Ha, tengok. Aku ni. Pandai. Kita main ni pula. Harap-harap tak copyright Ni kalau tak dengar suara aku ni memang cukup je aku cakap. Sebut balik. Dia ada 2 kali 3 start tau. Tapi back on track ni dia dikatakan lebih senang. Sebab dia tak ada 3 spike. Cuma ada yang berpindah. Ayo. Tengok. Kalau kita tak fokus kan, mesti akan salah. Atau kau tengok ke tepi, dari sini ada apa? Aku tak tahu apa sangat. Nak cuba tengok aku ni main level susah ke sini. Dia tempat ke 3 paling susah. Dia ada 4 je ni tau. Dia mesti dia ada 4 yang ranking yang paling susah lah. Ranking yang paling senang dia mesti work. Yang ketiga ni lah. Yang kedua dia mesti ni apa tu, yang warna merah tu apa nama tu, yang paling susah kan Sub-Zero. Yang paling susah Sub-Zero. Susah gila dia punya level. Aku tak pernah lepas satu pun. Dua kali try. Okay. Dah berapa? Oh. Sekejap. Aku kena tengok masa tau. Oh ya, kenapa nak tahu? Level yang aku tengah main yang nombor 3 ni kan, dia punya lagu tu kuat gila. Level ni yang paling lagu dia paling rancak. Korang boleh tengok kat situ tu, dia punya tu dah tinggi.
susah. Tu, pek tembok pun aku tak selesai. Yang dia kan, dia punya tu lain daripada yang lain tau. Sebab tu dia suruh tu kan, korang kena hold je. Jangan tekan. Korang kena hold je. Dari sini kau kena hold. Tu bagian tu kena nampak awal. Aku rasa tak function kot kalau mereka letak dalam situ. Mati kot. Level ni kena banyak nampak awal. Ayo. Attack ke sini lah tu. Hai. Tengok aku sendiri pun tak boleh lepas. Hai. Kalau korang nak main ni kan, jangan finish. Kalau korang finish kan, korang buang je dia ni. Apa main tapi finish. Aduh, dia ni kena banyak sabar. Sebab sebab dia punya lagu tu relax. Tapi dia punya halangan tu macam ni. Macam halangan tu macam dia ni. Tu macam over sangat. Walaupun dia punya lagu tu nama dia okey, tapi dia punya halangan tu tak relax. Hai. Tengok, dia terkenal kan? Dah aku lepas kunci. Oh, dah apa? Pula kita main yang level lain lah. Tengok, susah. Dia main 3 minit tak ni. Level ketuk kan? Mana? Lagu dia ni kan? Aku tengah dia! Macam itu ada orang pengacau, ya? Ya! Sun. Aku. Tadi dah tahu pengacau ya. Hai. Okay. Hello. Sampai sini je video kita pada hari ini. Nak main satu lagi tau tak? Ini Hand of Everything. Contoh macam ni. Lagu dia ni stage ni kan, lagu paling paling pelan. Tapi awal-awal lah. Tapi okey lah. Tapi kau tengoklah halangan dia macam mana. Halangan dia tu